Student ni submit kertas kosong untuk assignment dia, tapi lecturer bagi dia markah tinggi. Macam mana tu? Ni kisah seorang pelajar di Jepun yang bernama Emi Haga. Pada tahun 2019, Emi ialah seorang pelajar di Universiti Mie, di mana dia mengambil kursus sejarah ninja. Dari kecil lagi, Emi memang dah minat semua benda pasal ninja. Jadi, bila satu hari lecturer dia bagi assignment untuk tulis satu esei pasal teknik ninja, dia tulis assignment tu guna teknik aburidashi, iaitu seni tulisan rahsia yang digunakan oleh ninja pada zaman dulu. Caranya, esei tu ditulis dengan dakwat khas yang dibuat menggunakan air kacang soya. Bila dakwat tu kering nanti, tulisan tadi akan hilang dari kertas dan kertas tu akan nampak macam kosong, macam tak ada apa-apa. Untuk baca balik tulisan tadi, kertas tu kena dipanaskan dengan lilin. Kalau ikutkan kandungan esei yang Emi tulis tu biasa je. Ni bukan Nas cakap. Emi sendiri mengaku yang esei dia tu low effort. Tapi hasil kreativiti dia buat sendiri dakwat tu di rumah dan guna teknik aburidashi, buat lecturer Emi rasa dia layak dapat markah tinggi. Korang pernah buat apa demi tak submit kertas kosong? Salin balik soalan ke? Tulis nota rayuan ke? Cuba share dekat komen.